Assalamualaikum, selamat pagi Hampa. Hari ni gua nak pergi Melaka sambung balik kerja-kerja yang tertangguh hari tu disebabkan oleh masa dengan DOE, surat pelanggaran dapat tak diluluskan lagi. Jadi hari ni kita akan bergerak ke Melaka lah. Surat pelanggaran pun dah disign. Masa yang diberi selama sebulan dari 5 Jun hingga 5 Julai. Tapi hari ni dah 9. Kita rugi 4 hari ya. Nak isi minyak dulu. Nak cek ada ambil ke kunci. Okey, ada. Bismillah. So hari ni kita akan shutdown sistem dekat kilang Mami tu. Bila kita shutdown sistem ni, tiada lagi lah proses water treatment untuk kilang tu. Air akan dilepaskan ke dalam longkang tanpa treatment. Dan untuk inilah kita perlukan kelulusan daripada pihak DOE supaya kita dapat melepaskan air yang tanpa dirawat ke dalam longkang biasa, dan akan berlaku sedikit pencemaran air. Tapi kita dah buat lab study yang mana air yang dilepaskan tu air yang low risk. Walaupun low risk, walaupun high risk, setiap air yang dilepaskan daripada kilang ni kalau tanpa rawatan akan perlukan kelulusan daripada DOE lah. Alhamdulillah, dindong-dindong DOE dah bagi surat. Sebenarnya untuk dapat surat ni kita kena bayang apa? Pihak kilang kena bayang lebih kurang hampir RM50,000 lah. Dan selepas sebulan kita kena pastikan air yang dilepaskan ni akan dirawat semula lah. Bila berurusan dengan jabatan kerajaan ni macam-macam songeh lah kan. Sebab gua dengan swasta ni lama, pengalaman kerja di bawah multinational company ni lama. Kami di multinational company ni memang penuh dengan SOP kan. Tapi siap SOP tu pasti ada jalan keluar lah. Macam Mami ni untuk sunggak DOE ni untuk surat pelanggaran perlukan signature pengarah je pun. Dulu dah apply, waktu tu pengarah dia pergi buat umrah. Bila dia pergi buat umrah, tiba-tiba sangkut pula dengan perang Iran Amerika. Lepas tu dia tak boleh nak balik and tertangguh. Bila dia dah dapat balik, dia adakan beberapa mesyuarat macam-macam lah kan. Dengan work from home lah, susah nak dapat nak dihubungi, macam-macam lah. Baik tak payah work from home kalau menyusahkan orang kan. Kemudian bila kita dah start kerja, kita nak tutup sistem, rupa-rupanya surat belum sign lagi. Walaupun cek dah dibayar, pembayaran telah dibuat, dan nak hubungi dia pula, mak dia pula meninggal, cuti seminggu. Aduh, itu yang buat tertangguh tu. Sepatutnya hari ni kita dah start dah naik kita punya structure kan. Tapi kita hari ni cadangan kita akan tutup sistem dalam tengah hari nantilah. Gua nak isi minyak dulu Abah. Panas dapat masuk 11.6 liter je. Gua nak isi 12 liter tapi masuk 11.6 liter je. So budi tolak 11.6 meter pula liter. Allahu Akbar. Jom kita apa? Payus kata pukul 10 gerak. Sekarang pukul 10 dah. So gua gerak dulu. Jumpa lah kat mana-mana nanti dia telefon kan. Tayar temperature okey, tayar pressure okey, voltage okey, protect zone test ni mampu bagi berapa hari bagi 7 hari 8 hari macam tu. Tak hidupkan lagi. Protect insurance hari tu sendaian motor hantar quotation dalam berapa 700 lebih ke 800 dah sekali dengan protect. Nantilah gua bayar. Hampa gua doakan hampa dimurahkan rezeki. Hampa pun sama-sama lah doakan gua murah rezeki lah. Kalau ikut adat ni kan, gua tak tahu lepas ni gua nak buat apa. Habis projek ini macam mana gua nak layan gua punya check zone test ni kan. Macam mana nak buat, nak upgrade sana sini, duit pun tak ada. Kalau Allah bagi rezeki, insyaAllah lah kita buat sikit-sikit. Kemudian dengan anak yang masih belajar lagi. Dan gua azam nak keluar 40 hari bulan 11 nanti, bulan November untuk tahun 2026 ni kan.
2022 gua 40 hari keluar Melaka Pahang. 2023 gua keluar Taiwan. 2024 gua keluar Kelantan 40 hari. 2025 gua keluar England Scotland 2 bulan. So 2026 ni tak keluar lagi. Apa doa lah semoga Allah SWT pilih gua untuk beri masa selama 40 hari. Kita tengoklah Allah hantar ke mana. Tapi kalau dapat keluar 40 hari Sabah Sarawak tu okey kan. Bismillah, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Ni lori tanah ha. Tengok lori tanah ni teringat kejadian kemalangan yang melibatkan 6 sekeluarga kat Pinang Tunggai Sungai Petani kan. Pinang Tunggai dengan kampung gua tu taklah jauh mana kat ya. Sian lah, takdir Allah. Jadi ketetapan Allah. Tapi kalau kita tengok video kemalangan tu, nampak macam SUV tu kat semena-mena dia keluar pelanggar lori tu kan. Macam-macam telahan dibuat kan. Macam kalau dalam grup sekolah gua tu duk berbahas berkemungkinan disebabkan oleh ada sistem kan line assist tu kan. Sebab ada kereta yang line assist dia tu memang dia kontrol steering kereta. Bila kita ada terlanggar sikit line putih ni dia akan tolak balik masuk. Ada macam kereta anak gua tu dia bagi alam saja kan. Dia akan berbunyi saja, dia tak tolak steering kereta. Allah alam dalam kejadian tu membabitkan beberapa orang kanak-kanak di syurga lah mereka Allah pilih kan. Walaupun kehidupan kat dunia ni tak panjang, tapi Allah telah tetapkan Allah pilih mereka untuk hidup di alam syurga selama-lamanya. Dunia tak panjang pun tak apa. Kanak-kanak yang tak ada dosa apa. Dan kita pula penuh dengan dosa apa. Dua yang dah berumur ni kan, yang dah akil balik ni kan. Kita ni pendosa, mustahil lah satu hari kita tak buat dosa. Sebab itulah kita ni dianjurkan supaya sunat taubat. Nampak? Tiap-tiap hari kena sunat taubat. Antara yang menjadi amalan gua supaya gua dapat istiqamah lah. Kalau gua dekat marhalah gua dekat Kasturi 17 ni, selepas isyak gua akan selesaikan beberapa perkara lah. Ba'da isyak, sunat taubat dan sunat hajat. Dan akhir kali witir gua kan. Tapi bila dalam perjalanan ni, dalam musafir ni, jarang gua dapat buat lah. Bukan jarang, tak pernah buat lagi lah. Kita cuba jadikan dia amalan walaupun kita dalam keadaan musafir lah. Yang malam ni gua cuba. Malam ni nak cuba macam mana kerja malam. Malam ni gua nak kena monitor dia orang disable duct structure tu. Bila ride solo ni dia tak pressure, dia boleh man-man relax je. Ni apa pula ni? Dia bawa basikal. Aduh. Putrajaya memang terkenal dengan orang naik basikal hari-hari ya. Ada yang bereskort, ada yang tak bereskort. Macam ni bereskort okey lah. Kadang yang tak bereskort yang sendiri punya tu kan. Pernah viral terjadi pergaduhan. Ni apa hal ni, jam ke antara driver bas dengan penunggang rider basikal ni kan. Apa hal ni? Gua dah lah bawa tong kiri kanan. Nampak ni lah nak jam. Tengok hari lah tu. Mileage gua dah 22,000. Gua tak tahu keadaan bearing tire ni kan. Kalau ikut trend dia tu, kebanyakan selepas 20,000 bearing dia akan pecah. Satu tip bagi tahu, kita brake kanan ni, brake depan ni kalau dia pergi ke kanan tu, mana kata bearing kita dah tak elok lah. Harap-harap kereta tak banyak lah. Kalau bawa tong kiri kanan ni bukan tak boleh menyelit, boleh, tapi menyelit dengan selitan yang lebih berhati-hati lah. Sebab dia lebar kat belakang. Kelebaran dia ni dalam 4 inci lebih daripada gua punya handle ni. Sebelah kiri kanan kan. 4 inci ke 6 inci. Entah, itu rasanya gua ukur 4 inci kot. Nampak gua amat suka lah gua dengan gua punya Osmo Nano ni kan. Dia mudah untuk dibawa ke mana-mana kan. Tapi kalau ada rezeki gua nak beli juga 360 untuk lengkapkan koleksi gua kan. Gua ada Nano, gua ada Action, gua ada 360. Dan gua ada pocket tu gua hilang masa balik daripada umrah hari tu. Jadi gua beli ganti pocket 3. Pocket 3 ni banyak anak gua pinjam lah. Dia pun buat konten juga. Hari tu dia orang pinjam pergi China, lepas tu pergi Indonesia. Ni ada apa ni? Kenapa ada polis kat situ? Macam ada accident.
ataupun Roblox. Allahualam. Cara Roblox tahan kereta apa. Kita kalau dah lengkap ni kita tak risau dan tak ada kesalahan-kesalahan lain ni, kita relax saja, hati pun tak berdebar. Tapi kalau lu tak cukup macam-macam lah kan. Halo aku dekat Ariana Seremban. Dah aku sampai dah. Rai. Wah, itu kan. Ni hutan banyak makan makanan. Dia dah makan apa? Ni tadi pinggang siapa duk tani tinggal tani ni. Tadi makan banyak takut. Nanti kerik-kerik. Jangan. Tu kan apa beritahu ayam sungai berasih. Jangan. Untung balik tu. Assalamualaikum. Untung balik tu orang main. Untung banyak. Assalamualaikum. Pergi masuk. Assalamualaikum, selamat malam apa. Hari ni kita nak cut structure ni. Kita akan demolish structure ni dan ganti dengan structure yang baru lah. Sekarang kerja-kerja tengah dibuat oleh pakar-pakar kita yang diimport khas daripada Timur Tengah hampa. Ini pakar-pakar yang pernah memanjat, pernah memasang Burj Khalifa dulu kan. InsyaAllah hebat. Jadi keadaan dia hampa, nanti nampak tu bumbung semua dah buka. Cuma sekarang hari ni target kita untuk malam ni kita nak buka semua structure ni hampa. Dan berkemungkinan sama ada kita akan turunkan semua 3 tank ini malam ni ataupun besok malam ataupun lusa malam. Kita tengok kelajuan kerja macam mana baru kita decide sama ada nak turunkan malam ni ataupun besok malam ataupun lusa malam. Apa tu? Mana ni dah? Apa tu? Apa? Mantap apa tu ke bawah? So, pandai orang tengok kecil. Jadi dapat dah tu. Bukan ada siapa. Batu tu pun pernah horor. Tak ada dia legang bang. Main. Malah ada ya. Accident saja. Besar. Ini nampak kita tengah angkat structure yang kita potong-potong, buat turun bawah, isi dalam roro. Ni tukang tengok. Tukang buat kerja sebenarnya 2 orang tu je dengan driver crane.